Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat bertemu lagi dalam Sopan Channel. Okey, hari ini hari yang bersejarah. Sebab siar kembali dan disambut oleh fan-fan. Old Trafford tu memang bingit lah. Okey, apapun aku ucap tahniah kepada MU sebab menang. Okey, penampilan second debut untuk siar menang. Tahniah lah. Okey. Jadi MU aku tak expect pun kalah game tu sebenarnya, okey. Seri pun tak lah, Yalah kau player star-star, takkan kau seri dengan tim yang Steve Bruce ni. Aku rasa yalah, of course lah dia pergi ke Old Trafford dengan mungkin dia punya harapan kita jangan kalah banyak ataupun aku nak kita seri. Macam tu, Jadi bagi akulah sebagai fan CR, aku suka tengok dia kembali skor, walaupun gol pertama tu siapa pun boleh buat, tapi right place, right time lah, itu je. Budak gombak, rembat, tapi aku tak tahulah sebab bola tu macam boleh save sepatutnya, tapi kata-kata orang mungkin bola tu laju, macam tu lah. Lepas tu keeper tu pula dia pergi tadah macam tu, pelik lah, sepatutnya macam tak gol kot. Sepatutnya macam tu lah. Dia tengok si Art duduk kat situ, dia pun rembat, dia tapping dan gol. Dia pun buat yang siu dia tu, satu stadium gegar, siu kan. Tak apa. And then bila 1-1 tu aku tengok Newcastle sebenarnya sebelum gol si Art yang first tu okey je main sebenarnya, ada attacking apa semua dan bola pun sampai dekat gol. Dia boleh masuk kotak penalti MU. Itu yang bagus tu. Aku sukalah usaha macam tu. And then bila 1-1 tu aku tak adalah fikir macam game tu habis dengan seri. Cumanya bila kau attack, MU agak loose sikit sebab mungkin dia dah leading, so dia loose sikit. Mamat tu pun skor si Maximin tu. Si Maximin tu kalau aku boleh call Klopp, aku nak cakap dekat dia, beli lah. Bagus dia tu. Dia berada di kelab yang salah. Yang salah lah. Sepatutnya dia berada di kelab yang Big Six sepatutnya. So dia assist dekat Mankuyo tu bekas ni Liverpool sebenarnya, So dia skor masuk bola tu. Dan bola tu bagi aku angle agak kecil angle, tapi Mamat tu boleh shoot. Cantiklah bola tu. So bila macam tu, harapan haters ni of course lah sukalah kan. Tak tengok si Art dapat, tapi bola daripada Shaw tu, bola tu memang bila aku tengok si Art yang terima bola tu, so bagi aku memang aku dah agak ni goal ni. Angle tak ada. Mana ada angle bos? Tapi dia sepak oleh pula, masuk celah kangkang, gol lagi. So second goal untuk debut. So brace untuk dia. Dan dalam otak aku masa tu, mungkin aku boleh tengok si Art ni dapat buat hat-trick. Tapi tak dapat apalah yang tu. And then bila dapat gol bola Bruno tu macam free kick dah. Macam bola steal, lepas tu dia sepak. Rasa macam tu. Lepas tu gol. Kan macam free kick kan, cara bola tu pergi tu. Cantik lah Bruno. And then Lingard-Dinho macam biasa, orang kutuk apa semua, tapi kesan dia bila call loan dekat kelab yang kecil, and then sebenarnya nak suruh dia dapat game time. Bila dia dapat game time, dia akan confident. So Lingard-Dinho dia confident lah tu. Dia score dan build up kepada gol tu bagi aku cantik. Kredit tu Pogba sebab dia buat memang footwork dia bagus. Lepas tu si Martial pergi dummy. And then bila aku tengok gol tu cantik. Apa pun macam tu lah. Cerita dia sebenarnya yang sekelip. CR dapat skor tak gol. Macam tu. Dan bila aku tengok bila dia dah start gol tu, tak mustahil dia akan gol lagi lah. Lepas ni sebab bila dia lawan tim-tim tu lagi. Tapi MU akan ada jadual yang agak ketat sampai ke bulan 12. Jadi dekat situ MU ada macam kita panggil season yang boleh define lah. Mereka boleh champion ke, boleh nombor 2 ke, macam tu. So sekarang MU 10 poin, berada di tempat yang pertama. City menang juga. Bola macam menang dengan Leicester tu agak susah lah. Hard fought win lah bagi aku. Dapat menang agak sebiji, tak apa. Arsenal pula menang juga akhirnya. Selepas start tu nombor 20 lawan Norwich nombor 19. Agak maruah lah dekat situ. Jadi aku rasa wajib menang sebab Arteta kalau kau kalah game tu ataupun seri, sakit bagi aku lah. Tapi bila dia dah pressure semua tu, dia jadi macam Pep lah. Pep masa prime lah. Menjadi dia. Skor, menang, Oba skor. Alhamdulillah. So bagi Arsenal, aku rasa happy lah kot. Tapi sebenarnya panjang cerita lagi.
sebab baru daki berapa kan. Jadi Spurs pecah lubang, akhirnya kalah juga. Tapi itulah, kau nak maintain susah, nak buat macam Arsenal kan. Invincible 2004 kalah okay. Dia tak kalah langsung, susah Kalah pula dengan tim yang Invincible. Coach dia tu Patrick Vieira. So maksudnya Spurs tu sebenarnya dia kalah dengan, aku tak tahu juga sebab Vieira ni tak adalah bagi aku coach yang gempak tapi dia boleh buat surprise lawan Spurs. Okey lah. Menang dengan Spurs 3-0 walaupun ialah rekod apa semua tu lain. Kalau kau rekod macam Chelsea, seri je kan. Tapi dah kau rekod tapi kau tak reti nak control defense semua, kalahlah kau. Tu je. Okay? So, masa aku tengah rakam ni, sebenarnya game Chelsea dengan Villa. Okay? So, Chelsea dah lead dah sebiji sebenarnya. Macam itulah. Okay? Tapi itulah. Aku rasa bila aku tengok game MU dengan Newcastle, jadi aku tengok macam MU boleh pergi jauh. Itu je. Okay? Dan tak mustahil kalau dia orang boleh champ. Tak mustahil. Sebab 4-1 ni statement win sebenarnya. Apa-apa pun. Aku ingatlah masa aku jumpa Ben tu. Ben cakap harap-harap ada keajaiban. Okay? Sorry Ben. Kalah juga kau. Tapi itulah. Sebab bola kan. Macam Ben cakap dia tak expect apa. So aku sendiri pun aku tak expect apa. Lawan MU di Old Trafford. Line up yang kuat. Okay, Sancho start, budak Gombak start, CR my top, Pogba, Bruno, susah. Bagi aku susah lah. Kalau Newcastle seri tadi, bagi aku tu dah macam menang lah sebenarnya. Okay? Tapi apa pun, aku suka dengan usaha Maximin tu. Aku suka dia. Dengan budak Almiron ke apa. Best dia Linton, okay, Willock. Bagus sebenarnya. Boleh pergi jauh. Tapi kalau kau kalah dengan Big Six ni, bagi aku bukannya satu masalah besar. Cuma sekarang ni, Newcastle kena menang lawan tim yang biasa-biasa lah. Okay? Lawan Arsenal. Arsenal. sorry. Arsenal pula kan. Masa aku lawan tim yang bawah. Okay? Kau lawan Norwich. Okay? Maknanya kau kena menang. Sebab Newcastle so far baru seri sekali. Baru game dia. 4 game seri sekali. MU 4 game, 3 menang, 1 seri. Newcastle dia kalah straight 3. Dia kalah 3 lah. Lepas tu dia seri 1. Sakit lah sebenarnya. Steve Bruce kena buat something lah. Itu je duduk di kelab yang agak besar sebenarnya. Newcastle ni bagi aku kelab yang besar. Yang agak besar lah. Bukannya Big Six ke, bukan. Dia agak besar. Dan tak mustahil kalau ada Pak Arab yang cuba challenge. Dia buat macam City dulu. Beli Newcastle, invest, tak mustahil jadi kelab yang besar juga. Macam tu lah. Okay? Jadi, tahniah. Okay? Buat MU aku tak suka. Cuma aku suka Siap tu lah. So, Siap kembali temui sentuhan. Okay? Jadi, untuk sesiapa yang baru tengok channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. So, kita betul lagi. Pada waktu lain, channel sama. Subscribe channel Steady CR7. Okay? Kepulangan yang aku nak dia skor. Walaupun aku ni haters MU. Steady boss.